Kerana jawatan dan pangkat ini adalah satu amanah untuk kita semua, termasuklah saya sendiri. Maka kita diberi tanggungjawab untuk menjaga komuniti kita. Seperti dimaklum, KRT di seluruh negara kita ada 8,615 KRT, dan di Johor kita ada 877 KRT. Tetapi kita ada sedikit masalah yang kita perlu tangani dengan kadar segera, iaitu KRT yang kurang aktif, perlu diaktifkan semula mulai bulan ini. Saya telah maklum kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Saya maklum kepada beliau dan membentang kertas KRT kepada beliau. Walaupun beliau Perdana Menteri, beliau sangat mengambil maklum pentingnya KRT dan peranan KRT di kalangan masyarakat, khususnya komuniti-komuniti kawasan rumah anda semua.